Besok yaumul qiyamah, bukan kata masuk syurga je, di padang mahsyar mak dia dimuliakan Allah, diagung-agungkan, diletak atas mimbar, dipakaikan mahkota, dipakaikan pakaian-pakaian yang orang kata waktu tu semua orang telanjang bugil. Tiba-tiba ada keluarga duduk atas mimbar bercahaya, pakai pakaian yang cantik-cantik dengan mahkota semua. Semua orang katanya, itu siapa? Amalan apa dia buat tu? Tak ada amalan apa pun. Anak dia hafiz Quran. InsyaAllah. Kalau mak ayahnya dah dipakaikan macam tu, macam mana anak dia sendiri? Anak dia akan naik satu darjat demi satu darjat berkat daripada bacaan Al-Quran. Kalau tak ada anak-anak yang hafiz Quran, hantar segera. Cari tempat-tempat belajar, hantarkan supaya dia hafal Quran. Itu semua saham kita nanti yaumul qiyamah. Tak ada anak, cari cucu. Cucu masukkan. Paling kurang seorang yang jadi penyelamat kita. Sebab hafiz Quran dia diberikan Allah Ta'ala syafaat 10 ahli keluarga yang wajib masuk neraka. Kalau keluarga dia ada yang dah masuk syurga, lepaslah. Yang dah wajib masuk neraka ni dia akan tarik masuk dalam syurga Allah. Kalau semua ahli keluarga dia dah masuk syurga, dia masih diberi 10 untuk tarik siapa pun yang dia suka. Orang pernah tolong dia dulu ke, orang yang pernah bagi dia minum ke, belanja minum ke, saya ada kota 10 lagi cik, dah tak tahu dah nak tarik siapa lagi, jom masuk syurga. La ilaha illallah. Alim ulama kata dalam riwayat 70 orang, dan setiap satu daripada 70 yang ditarik alim ulama ini mampu menarik 1000 orang lagi. Begitu. Dan masing-masing diberikan Allah Subhanahu wa taala syafaat berkat daripada syafaat baginda Rasulullah SAW.